Manchester United dimalukan oleh Newcastle. Apa benda ni weh? Jujur cakap, ada Onana ke tak ada, sama je. Barai bro. Lepas ni guna saja Tom Heaton. Belum start game kau tengok line up, ada Eriksen kat midfield dengan Lindelof mengetuai defense. Memang ada firasat Manchester United akan kena bantai. Semua orang tahu midfield Newcastle high press, bertenaga dan fizikal. Nasib baik ada Ugarte, kalau tak lagi teruk bro. Satu je midfield Manchester United yang function hari ni, yang lain tu semua makan gaji buta. Tambah pula referee yang jelas sekali berat sebelah dengan padang tu licin bye, tak ada standard weh. Tapi yang paling merisaukan, Zikri cedera, kita tak ada striker sekarang dan ada game penting Jumaat ini. Rasmus Højlund, kau letak peti sejuk dalam padang lagi bagus bro. Sekurang-kurangnya pemain boleh ambil air, ada fungsi. Kena bagi tahu Amorim, Onana, Bayinde, Lindelof, Eriksen dan Højlund tu bagi cuti awal, hantar ke Malaysia esok. Kita kasih suap nasi lemak, tak payah jadi beban untuk Manchester United.